dapat rahmat dari Ilahi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Jam. Ya. Kenapa selalu dekat utara ni? Ya Ustaz dah cuba nak korek cerita. Selalu utara. Ada zaujah saya orang Oh. utara. Ustaz pandai. Isteri Ustaz orang utara. Alhamdulillah. Itu utara. Ini tuan guru saya Ustaz Abdullah Khairi, insya-Allah kepada nada warisan Langkawi. Kepada pengerusi majlis saja lupa lah, insya-Allah. Okey, lagu tak nak ambil masa. Ustaz suruh nyanyi. Saya ni memang penyanyi. Jemput penyanyi, kenalah menyanyi. Jadi lagu pertama yang saya nak nyanyi ni, lagu ni dilahirkan 1988. Lagu ni dicipta oleh M. Nasir. Lirik asalnya oleh seorang produser pengarah filem, saudara Nasir Jani. Dan di asbab pada kesedaran itu tadi, saya sendirilah tak nak menyanyi di dalam kelalaian, lalu lirik lagu ini diubah oleh atas kerjasama saya bersama dengan Imam daerah Sandakan, Imam Rafa'i Muhammad Inarji. Diubah lirik lagu ini supaya si penyanyi dan juga si pendengar ini sentiasa apa saja kita berhibur, kita masih di dalam takluk Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sama-sama kita hayati lagu ini, Rimba Cintaku, insyaAllah. Boleh Zat. Rimba cintaku, kaku dan ku tak jarang kesunyian tanpa cahaya kasih-Mu Tuhan. Rimba cintaku, dosa yang lalu, keampunan, penyerahan, mana cahaya kasih-Mu Tuhan. Apakah kau terima hamba-Mu berlumur dosa? Siapalah aku tanpa rahmat-Mu Tuhan. Tuhanku, bimbinglah aku di jalan lurus-Mu. Jagalah diriku yang lemah dan tak percaya, ku pasrah. Rimba cintaku, sinar kasih-Mu menerangi
perjalanan menuju redha-Mu ya Ilahi, rimba cintaku kini bersemi, tiada lagi kekalutan, berbahagia kasih-Mu Tuhan. Apakah Kau terima hamba-Mu berlumur dosa? Siapalah aku tanpa rahmat-Mu Tuhan. Tuhanku, bimbinglah aku di jalan lurus-Mu, jagalah diriku yang lemah dan tak berdaya. Ya Allah, bimbinglah aku di jalan lurus-Mu, jagalah diriku yang lemah dan tak berdaya. Ku pasrah. Terima kasih. Masya Allah. Allah. Tu dekat-dekat 50 ke atas tu. Itu suara orang umur 60 tahun. Allah. Power. Orang dengar memang power Zat. Tapi mereka tak tahu kita menanggung macam mana. Masya Allah. Ustaz cerita sikit lah. Bila meninggalkan benda hak lama tu, tiba-tiba boleh jadi macam ni. Allah. Berapa lama dah? Berapa lama dah Ustaz? Saya berubah ataupun berhijrah saya ni ada dua fasa Zat. Ya. Yang pertama itu asbab daripada doa mak saya. Mak saya ni ustazah, bapa saya ni ustaz. Dia orang ni mak dia dengan bapa saya ni ustazah. Dia naklah anak dia jadi sekumpulan macam dia. Kan, jadi ustaz ataupun lebih tepat anak yang soleh. Ya, ya. Dan anak yang sentiasa mentaati perintah Allah, Rasul, agama, ibu bapa. Jadi begitulah. Dalam masa yang sama, saya ini pemburu kejayaan. Saya nak menjadi seorang yang berjaya. Dan ketika itu saya ni orang popular tak kan? Jadi bila orang popular ni, peminat saya ramai. Ya, ya, ya. Peminat saya ni terdiri daripada orang, ada juga orang marhain biasa ada. Tapi banyak juga yang meminati dengan saya ni anak-anak datuk, anak-anak Tan Sri, Wak Imah, raja pun minat kat saya. Jadi bila kita ni menjadi seorang yang dia minat, anak raja ni dia minat kan, raja ni minat kat kita, tiap-tiap malam dia ambil kita pergi karaoke. Jadi nak ceritanya apa? Ketika itu saya duduk sentiasa bersama dengan orang-orang yang banyak duit. Bila kita duduk dengan orang yang banyak duit, tak sedikit banyak, tak banyak sedikit kita akan terkesan dengan duit tu. Kan, sehingga kan saya berprinsip apa, ataupun saya ni berfahaman apa, duit ini adalah segala-galanya. Kan, duit adalah lambang kejayaan. Tuan-tuan mungkin zikir dulu tuan-tuan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tuan-tuannya zikir. Saya yang mencari duit yang banyak ni, saya punya zikir pagi-pagi, I love money. Itu zikir saya. Jadi suasana dengan orang-orang yang kaya, orang duit banyak duit ni membuatkan saya ni mencari kejayaan, iaitu saya faham duit banyak kita orang yang berjaya. Jadi dalam masa yang sama
mak saya doakan saya untuk saya kembali kepada fitrah, menjadi anak yang saleh kan, ataupun menjadi seorang ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi jadi penyanyi rock. Jadi dia tak putus asa. Dia berdoa dan berdoa hampir 30 tahun. Jadi dimakbulkan doa daripada seorang ibu yang bertakwa. Apa yang berlaku? Allah nak ubah diri saya ni, dihantar seorang ulama. Ulama yang sangat tawaduk, yang penuh kasih sayang, yang menasihati saya. Saya jumpa dia, saya minta dia nasihat. Jadi apa nasihat dia? Ingatkan dia pada mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, dia kata. Kan, siapa yang bernyawa itu pasti akan merasakan maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan di hari kiamat akan dibalas apa perbuatan kamu di dunia. Kan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dihindarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itu sebenarnya orang yang berjaya. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan di dunia yang merupakan pangkat, harta, kedudukan, hanyalah bagi orang yang terpedaya. Inilah nasihat yang saya dapat, Ustaz. Berkatnya nasihat yang datang daripada satu orang ulama yang tawaduk, ulama yang penuh kasih sayang ini, iaitu almarhum Sahibus Sama'ah Datuk Ishak Barum. Hingga ke hari ini saya ingat, apa pun saya nak buat, saya akan ingat mati. Sama ada mati kita husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, bergantung kepada apa amalan kita dekat dunia, kan. Jadi begitu saya berubah. Baru 180, Ustaz. Dah mula taat perintah Allah, kan. Solat, Masya Allah, puasa, segala perintah Allah ni saya berusaha untuk mentaatinya. Tetapi satu masalah. Apa masalah dia? Dalam hati saya ni tetap ada duit, tetap sayangkan duit. Tanpa sedar-sedar, Masya Allah, kan, tanpa saya sedar, saya ni cinta duit ni lebih daripada Allah SWT. Tanpa saya sedar, saya cuci duit. Jadi dalam perubahan saya 180 diri, mentaati perintah Allah, segala perintah Allah, cuba nak amalkan sunnah Rasulullah SAW. Dalam masa yang sama saya mencari duit. Kerana fahaman itu saya tak buang lagi. Saya mengatakan duit ni lah segala-galanya. Lalu saya pun pergilah Australia, pergi ambil degree saya dalam bidang menyelam. Dan lepas tu saya balik, saya kerja betul lah, memang dapat duit banyak. Saya ni penyelam profesional. Bekerja dengan syarikat-syarikat gas dan juga minyak. Dan gaji saya 3,000 hingga 5,000 satu hari, bukan satu bulan. Cuma 3,000 hingga 5,000. Jadi nak ceritanya, tuan-tuan, Allah ini maha cemburu. Tidak ada boleh selain daripada dia dalam hati kita. Tetap dia juga. Ana uridu wa anta turid. Dia bagi kita kan, aku ada kehendak, hang pun ada kehendak. Tapi apa yang berlaku adalah atas kehendak aku, bukan kehendak hang. Jadi apa saja dia, tapi dalam hati saya ni ada duit. Jadi Allah ni sayang kepada kita. Ada iman sedikit walaupun sebesar zarah, Allah tetap sayang kepada kita. Allah bagi peringatan melalui ujian lagi sekali. Ini yang kedua. Apa dia, tuan-tuan? Saya berhutang dengan bank 1.4 juta. Banyak, tuan-tuan. Kenapa Allah bagi saya hutang 1.4 juta? Kenapa Allah tak bagi saya hutang 40,000, 50,000, 60,000? Jawapan dia, tuan-tuan, seolah-olah saya mendapat ilham daripada Allah SWT. Kalau aku bagi engkau hutang 40,000, 50,000, engkau masih mengharap kepada makhluk untuk selesaikan hutang kamu. Aku bagi engkau 1.4 juta, tak ada seorang makhluk pun boleh tolong kau. Hanya siapa? Allah. Jadi saya berserah bulat-bulat pada Allah SWT untuk menyelesaikan masalah hutang saya 1.4 juta. Itu yang saya, ahli ekspediti datang kat saya. Ahli ekspediti datang kat saya, mengajak saya keluar 3 hari. Keluar 3 hari ni bukan pergi disko, tuan-tuan, bukan pergi kelab malam, tapi pergi ke masjid, beramal di masjid, buat dakwah selama 72 jam. Saya pun teringat, Ali ajak aku ni pergi masjid. Nabi pernah kata, ahabbul biladi illallah masajiduha. Tempat yang paling Allah suka adalah di masjid. Jadi saya ambil kesempatan tu. Saya ada masalah, saya mengharap kepada Allah SWT. Lalu saya terima tawaran Ali
Itu sebab jasa dia saya kenang sampai saya mati tuan-tuan. Ali tak berapa sihat, tolong doakan dia, mudah-mudahan dia boleh terus dakwah dia nah. Amin, amin. Jadi saya pun pergi keluar. Bila saya keluar tu, subhanallah, 2:30 pagi, 3 pagi. Biasalah kita ni bila ada masalah, bila kita susah, baru kita ingat pada Allah. Tapi biasanya manusia ni bila dia senang, dia lupa pada Allah. Dia ingat Allah tapi dia ambil sambil lewa saja kan. Jadi begitulah dia serah diri pada Allah. Akhirnya selepas 72 jam, ketika itu ketua kita ataupun khalifah kita, atau kita panggil Amisab kita, Maulana Helmi, Datuk Bayan Subuh, dia bacakan satu ayat ini tuan-tuan, betul-betul seolah-olah Allah ini menjawab pertanyaan saya, menjawab untuk bagaimana nak melakukan untuk menyelesaikan masalah saya 1.4 juta. Firman Allah Subhanahu wa taala, Maulana Helmi baca ayat ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu dan Allah akan menguatkan tapak keimanan kamu. Bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Saya ada masalah tuan-tuan, Allah bagi jawapan begitu. Maknanya saya kena berusaha untuk membantu agama Allah. Saya balik ke rumah, jumpa mak saya, enjin kereta tak sempat lagi sejuk tuan-tuan. Dapat panggilan daripada DRSM. Saya anak Malaysia. Dia telefon saya tuan-tuan. Waris dia cakap, kami ni jemaah dakwah ni berada di mana? Di Felda Bilut, Bentong, Pahang. Tengah keluar 40 hari. Mari join kita. Tuan-tuan, saya baru dapat keputusan daripada Allah SWT. Bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Satu orang melorongkan saya untuk mengusahakan membantu agama Allah. Saya tak tunggu masa lama. Saya tu cakap dengan mak saya, mak nak keluar lagi 40 hari. Saya terus start kereta tuan-tuan. Enjin kita tak sempat sejuk lagi. Saya start kereta terus pergi saya ke Bentong bang. Keluar 40 hari. Lepas tu Ramadan saya keluar lagi 40 hari. Betul-betul hidup saya berusaha untuk menyerah diri saya ni kepada Allah SWT dengan membantu agama Allah. Satu makhluk yang Allah paling sayang adalah agama dia, sehingga kekasih dia pun dikorbankan. Subhanallah, nabi-nabi semua Allah korbankan. Asbab membawa agama Allah SWT. Ini sayangnya Allah kepada agama dia. Jadi kita bantu agama Allah. Saya keluar 40 hari. Lalu tuan-tuan, saya pendekkan cerita dah. Asbab daripada kita ni berusaha dengan ikhlas untuk membantu agama Allah, Allah bagi jawapan dia. Apa dia tuan-tuan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apabila kamu bertakwa dengan aku bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan bagi rezeki dengan jalan yang kita tak sangka tuan-tuan. Ini berlaku pada diri saya. Allah selesaikan hutang saya 1.4 juta sekaligus tuan-tuan. Bukan 10,000 bulan ni, 10,000 bulan depan. Tak, 1.4 juta sekaligus. Tuan-tuan nak tahu cerita ni macam mana? Ya nak? Panggil saya ceramah kuliah maghrib ke kuliah subuh, insyaAllah saya boleh cerita. Wallahu ta'ala Alhamdulillah. alam. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Dimulakan dengan selawat ke atas Nabi Syafi'ul Ummah. Moga diberkati hidupku, selamat di dunia dan akhirat. Pergimu tiada pengganti, hilanglah 1000 anak ini. Kaulah
manusia. Lahirmu dijanjikan Allah membawa rahmat sekalian alam, membina umat yang bertamadun. Kaulah Nabi kekasih Allah, walau ujian melanda Kau sabar menghadapinya, kau contoh sebaik umat. tauladan sepanjang zaman. Walau kau tiada lagi, Kau tetap di sanubari, jasamu terlalu agung. namamu tetap di hati. Jom sama-sama kami. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Pergimu tiada pengganti, hilanglah seribu anak ini. Kaulah penyeri, kaulah purnama yang menerangi hidup manusia. Lahirmu dijanjikan Allah membawa rahmat sekalian alam, membina umat yang bertamadun. Kaulah Nabi kekasih Allah, Walau ujian melanda, kau sabar menghadapinya. kau contoh sebaik umat. Tauladan sepanjang zaman. Walau kau tiada lagi, Kau tetap di sanubari, jasamu terlalu agung, namamu tetap di hati. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik, Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik, Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami serahkan kembali kepada lembaga salah. Kita malam ni cakap sikit, kita konsert, kita menyanyi, kita boleh? Boleh tak boleh? Saya nak kakak yang duduk atas kursi tu angkat kursi main depan sikit, boleh tak? Main depan sikit. Ada ramai lagi belakang nak masuk. Boleh tak? Angkat tu. Angkatkan kursi-kursi main depan sikit. Boleh tak? Main depan sikit. Jangan bagi saya emosi. Kalau emosi saya terkekah. Main. Abang main depan. Bagi kursi tu bagi letak belakang. Bagi ramai. Main masuk. Ramai tu ramai. Ustaz Ijam.
terus. Okey, terus insya-Allah. Okey, lagu seterusnya. Yang saya nak nyanyi ni lagu-lagu yang paling saya minat 1990. Lagu orang lain. Tapi lagu ni saya minat. Kalau dulu peminat tak bagi nak nyanyi lagu ni kan. Dia kena nyanyi lagu sendiri. Tapi hari ni peminat saya semua dah pencen. Tapi tak kisah. Okey, lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Dhamma Sutra Baguio, Sufi, insya-Allah. Sufi selangkah tirai kasihmu, ku buka engkau serahkan cinta hingga dirimu tiada kasih. Sufi kau rela hidup derita di dunia, biar rebang dihina, kau tak berubah. Kau menguasai selautan yang tersembunyi di genggaman nafi dan isbat, kau sandingkan sebagai tali pegangan. Sufi kau hilang di pandangan, ada di dalam kenikmatan engkau dan dia pasti tidak akan terpisah. Andai tak tutup tirai sufi yang terang tidak nampak terang, inilah siksa menyakitkan sepanjang jalan. Kau menguasai selautan yang tersembunyi di genggaman nafi dan isbat, kau sandingkan sebagai tali pegangan. Sufi kau hilang di pandangan, ada di dalam kenikmatan engkau dan dia pasti tidak akan terpisah. Andai tak tutup tirai sufi yang terang tidak nampak terang, inilah siksa menyakitkan sepanjang jalan. Ingin ku tempuh
kasih, kekasih pengabdianmu, bersamamu kasih, biar baginda kau tak berubah. Sufi kau hilang di pandangan, ada di dalam kenikmatan engkau dan dia pasti tidak akan terpisah. Andai tertutup tirai sufi yang terang tidak nampak terang, inilah siksa menyakitkan sepanjang jalan. Bagi tepuk tangan, Allah. Terima kasih. Ustaz guna suara apa? Perut dekat apa tu? Suara daripada hati. Allah. Masya-Allah. Allah selama. Oh, susah nak tarik lagu tu. Alhamdulillah. Ha. Orang Langkawi. Kita hiburkan. Jalan sebab terus. Ustaz akhir hayat tak sampai lagi. Subhanallah, alhamdulillah. Begitulah. Berikan tepukan sekali lagi kepada Ustaz Ijam, Abang Ijam Medisin kita. Alhamdulillah. Seterusnya tuan-tuan dan puan dari kami, daripada bumi Langkawi, sebuah lagu yang pernah dipopularkan oleh Yasin, sebuah lagu yang bertajuk Rindu Padamu, insyaAllah. InsyaAllah lah. Tiada sehari yang berlalu tanpa ku mengingatimu. Rindu padamu sentiasa mendambakan kasih dan sayangmu. Semalam aku bermimpi, di dalam hujan ku berlari, berlari, mencari, memanggil-manggil namamu, namamu yang sempurna. Ku harap dan ku berdoa semoga dapat bersua denganmu. Tiada kata yang dapat ku gambarkan perasaan yang ku alami. Cintaku ini tiada berbelah bagi, cinta yang suci dan abadi. Adu ila rahmani aju al-tinsani fi kulli awqati nafsi wa fuadi laka ya maliki. Apakah aku diterima atau kau kan membiarkan saja? Kerana ku berdosa, jangan biar ku terhina. Ku merayu padamu. Tiada kata yang dapat ku gambarkan
dan abadi. Oh, tiada kata yang dapat ku gambarkan perasaan yang ku alami. Cintaku ini tiada berbelah bagi, cinta yang suci dan abadi. Alhamdulillah Ustaz, rindu pada kamu. Kami dedikasikan khas buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Sepatutnya kita dah sampai Ustaz akhir hai. Tapi hai bye ni. Dia kata 9.30 ni. Pukul 10 dah ni. Allah. Ustaz, tak apa. Dia terus Ustaz. Sembang-sembang tentang Boleh sembang-sembang sikit insya-Allah. Apa lagi Ustaz nak bagi nasihat orang lubuk meriam, lahak Allah, nok sebatang. Allah. Iman ni betul lah tak boleh diwarisi, tapi dia kena cari. Nikmat yang paling hebat iman. Betul. Ustaz nak kata apa? Dalam itulah kalau ikut pengalaman hidup saya dulu, bila saya berubah 360 degree, saya pergi cari ilmu dulu Ustaz. Saya cari ilmu, pergi ke pondok Ustaz Kazim Ilyas pun saya pernah masuk belajar. Lepas tu Ustaz Yusri Abdul Karim pondok dia. Dekat 3 tahun saya di sana. Lepas tu akhirnya sampai sekarang ni di Rauk Pahang, Kampung Temau, Ustaz Ulumul Quran Maulana Zawawi. Kenapa saya cari ilmu? Saya nak berubah, nak memperbaiki diri dengan ilmu, bukan dengan akal. Kan dengan ilmu. Pasal apa penting? Perkara ni penting. Kalau dulu saya mentafsirkan kejayaan ni, subhanallah, mengikut apa yang saya fikirkan, mengikut apa suasana ketika itu. Kalau duit lah, kita rasa kejayaan kan. Tapi apabila, Masya Allah, kita duduk di dalam majlis ilmu, kita belajar, kita keluar, duduk dalam suasana agama, confirm kita akan hidup kita ni berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran kata apa pasal kejayaan? Dulu kita fikir duit banyak ni adalah orang yang berjaya. Tapi apabila duduk dengan orang alim, dengan tuan-tuan guru yang sentiasa hidup berpandu kepada Al-Quran, jadi dalam Al-Quran kata apa pasal kejayaan? Wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang yang taat perintah Allah dan Rasul, Allah akan bagi kejayaan sebesar-besar kejayaan. Dan akhirnya ayat apa yang saya terima daripada Sahibus Sama almarhum Datuk Isyawarum, dia kata apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dihindarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu sebenarnya orang yang berjaya. Akhirnya saya sentiasa fikirkan, kita nak bagaimana? Dunia ni sementara je. Dan akhiratlah selama-lamanya kan. Jadi apa yang kita nak buat dekat dunia ni? Kejayaan di dunia ketika kita taat perintah Allah dan Rasul. Untuk apa? Untuk mengusahakan iman kita. Betul. Duit bukan nak kata tak penting, duit penting. Kan? Ustaz nak buat dewan ni pakai duit. Kan? Nak beli mic ni pun pakai duit. Betul. Tuan-tuan nak datang sini naik kereta, naik motor, pakai minyak pun pakai duit. Usahakan duit penting, tapi ada lagi yang lebih penting daripada itu, mengusahakan iman kita. Betul. Ya. Bila kita mati, saya fikir apa? Bila kita mati, kita tak bawa balik kereta kita, Allah. Tak bawa balik dewan kita, Allah tak marah. Tak bawa balik gelang emas kita, Allah tak marah. Tak bawa kereta Ferrari kita, Allah tak marah. Tak bawa balik rumah banglo kita, Allah tak marah. Tapi bila balik mati tak bawa iman, Allah. Ini akan masalah besar. Subhanallah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, Nabi kata apa? Iman yang ada pada kamu ini sifatnya berbolak-balik. Sebab daripada berbolak-balik harus diusahakan. Itulah kepentingannya iman. Ni kita punya. Oh, dia tak berapa sihat. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak apa, sepatah dua kata tu. Okey. Alhamdulillah. Ustaz Akhil Hai tak berapa sihat, dia demam, mata merah.
Macam kena hantu-hantu. Tapi tak apa, sampai juga alhamdulillah Ustaz. Jumpa Ustaz okey ya. Jumpa Ustaz Abdullah Khairi okey ya. Dengan Ustaz Ijam kita. Sebenarnya kami ni sama level. Sama level. Sama lebih kurang sama umur lah. Jadi alhamdulillah malam ni bersama Ustaz Ijam dia nyanyi lah. Malam ni kita kasak tu ialah Cannibal, sukan dan konsert. Saya tak. Ustaz Ijam dah nyanyi lah tadi. Nyanyi 2 lagu lah. Tu dia. Rindu lah dengar suara. Satu lagu dia. Lagu awal. Lagu kan? Dia buat prepare lah. Hambamu. Boleh. Boleh lah. Orang penyanyi ni dia pegang mikrofon, tungkat ni dia lupa. Naya lu jumpa. Dia Ustaz Aslin tak ada, dia bagi kat aku pula. Ustaz bagi salam tu berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mohon doa kepada antum semua lah, insyaAllah mudah-mudahan sihat. Sekarang di Kuala Lumpur ni tengah musim hadirin hadirat. Musim influenza ni. Ustaz, ramai orang duk kena. Jadi saya duk fikir tadi nak mai tak mai. Tapi makan ubat, makan apa semua, mai lah. Kan? Sebab julung-julung kalinya saya dipinang oleh Ustaz Abdullah Khairi ni. Semenjak paksi ni ditubuhkan, inilah julung-julung kali. Jadi saya fikir, anak fikir, mai lah. Cerai lah kalau aku tak mai. Tengok pula jumpa member lama. Alamak. Zaman pesta rock Kingsway. Join dengan mereka nyanyi, okey? Boleh tak? Boleh. Ni, boleh. Jadi nyanyi sama-sama lah. Cover. Rasa benar macam SM Salim dah nak rasa ni. Boleh. Baiklah, bersama-sama kami dengan yang berbagai Ustaz Al-Kihai. Boleh, Sebuah lagu yang InsyaAllah pernah dipopularkan oleh Ustaz Al-Kihai dan juga Mawi. Sebuah lagu yang bertajuk Hambamu. Jom sama-sama. Legenda Warisan. Tepukan gemuruh untuk Legenda Warisan. Hambamu Allah, ke arah satu perjalanan dalam sebuah kehidupan, demi untuk mengecapi hasrat murni di dalam hati. Usaha dengan doa, masanya akan tiba. Dengan restu ilahi, kelak pasti akan ditemui. Sulukan cahaya di hati terang, Allah tunjukkan jalan seandainya hilang. Allah tegakkan perjalanan yang bakal ditempuh, tegakkan semangat bila runtuh. Setibanya di sisimu ku berserah, terimalah ku hambamu Allah. Hambamu Allah. Sekiranya takdir menguji, cekalkanlah hasrat di hati. Semoga kesusahan bisa mengajar erti terus asa. Usaha dengan doa, masanya akan tiba. Dengan restu ilahi, kelak pasti akan ditemui. Sulukan cahaya di hati terang, tunjukkan jalan seandainya hilang. Tegakkan perjalanan yang bakal ditempuh, tegakkan semangat bila runtuh. Setibanya di sisimu ku berserah, terimalah ku hambamu Allah. Hambamu Allah. Hambamu Allah.
bukan untuk legenda warisan. Insya-Allah. Bila tak praktis tu memang macam tu lah. Dia seorang ke depan, seorang ke belakang kan. Tapi itu yang nama dia jamming. Okey kak. Abang tengok. Demam pegang mikrofon, dia lupa. Aduh. Ustaz. Ya. Lama tak dengar berita. Ustaz buat apa sekarang ni? Saya buat bodoh. Itu lawak. Tak Ustaz, saya sedang dalam transformasi tengah buat album, sedang buat program. Saya sebenarnya baru-baru ni 3 tahun jadi imam di Damansara Perdana. Bukan nak habaq jadi imam, tapi bila tanya tu saya habaq lah. Jadi 3 tahun lepas tu Jaiz ambil alih. Saya pernah pergi surau tu. Ustaz B, masa Ustaz Aslin sihat lagi. Ya. So lepas Ana macam Ustaz Ijam juga. Ustaz Ijam dia memang dekat rantau ayah dia kawasan. Dia memang pegang tu Ana tahu. Tapi Ana ni dia Damansara Perdana, lepas tu Jaiz ambil alih. Kemudian kita pun Allah dah skripkan Ustaz. Saya bergerak sekarang ni balik macam asal lah. Cuma buat album, ada buat ni podcast sekarang, zaman podcast Ustaz. Nak start podcast banyak ni insya-Allah. Dan itulah sedikit sebanyak lah. Macam tu lah lebih kurang. Tapi buat lagu lah, buat lagu. Lagu ni kadang-kadang permintaan orang, dia nak buat lagu untuk dia punya company. Tapi semuanya based on syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Kita dah tua-tua ni Ustaz. Dah tua-tua ni. Bukan kata terror, tapi dia melalui suatu perjalanan yang kadang-kadang Tadi Ustaz Ijam cerita perjalanan perubahan dia. Daripada duit semata-mata, sekarang duit membawa ke syurga. Subhanallah. Cari duit juga, tapi nak bawa ke syurga. Ustaz tahu tak, Ana dengan Ustaz Ijam di zaman kami pesta Rock Kingsway tahun 1988, dua hal sama sepentas. Tapi apabila roh tidak mengenal roh ini ketika itu, jadi macam kita orang ni vibes dia vibe lulu gua-gua. Kan, lulu nafsi-nafsi. Sebab masa tu Ustaz Ijam dia kumpulan medicine kan. Korang pun semua tahu, antum semua tahu kumpulan medicine. Kami kumpulan riad. Tapi medicine ni lebih popular lah daripada kumpulan kita orang. Cuma sepentas, tapi tak pernah bertegur siapa, tak pernah. Begitu juga Ali ekspedisi sama kami, kita orang. Tapi bila nak kata hijrah ni pun satu masalah juga kan. Tapi zaman-zaman tu semua dah berubah biar. Habis Semua dah jadi orang baik lah. Amin kan. Semua belajar jadi baik. Belajar jadi baik. Tapi kalau tak baik lagi, kata Ibrahim Naqai, dia kata apa? Idza wada'a ar-rajul, bila Allah letak seseorang umruhu 40 sana, umurnya 40 tahun, ala khuluqin, di atas perangai yang sama, kan? Lam yataghayyar anhu hatta al-maut. Allah tak akan ubah sampai mati. Tapi kira kita dah berubah ni, kita berubah, atau belah ni ubah, itu belah ni. Berubah. Depan ini dia Langkawi sampai pukul 2 pagi ni boleh berkumpul mata minat muzik. Allah. Ini DNA Ustaz. DNA dalaman tak boleh tipu. Macam mana dengan Ustaz Ijam lah. Kok mana tolak pi pun orang akan, sebab we are recognized like that. Orang dah mengenal kita. Tapi apa salahnya? Macam saya yakin Ustaz Ijam pun bersama berkolaborasi bersama dengan Ustaz Dari Sulaiman di Indonesia kan. Dia tak boleh lari ya. Yusuf Islam sama Cat Steven tak boleh lari. Mula-mula dia hijrah, dia habaq, dia kata tak nak dah. At the end of the day, dia pergi juga berbullshit juga. Saya konsert dengan di Riyadh Ustaz. Saya baik dengan dia. Di Riyadh, pesta hiburan Kingsway. Masih dia pun nostalgia weh. Saya kumpulan tak ada. Pasal Ustaz Jam, satu
Satu lagu. Boleh. Sila Ustaz. Ya. Orang sihat kena nyanyi lebih. Sila Ustaz. Ya. Lagu yang saya nak nyanyi ni lagu saya sendiri. Lagu baru. Saya jarang nyanyi lagu ni. Ini saya rasa pentas yang ketiga saya nyanyi lagu baru ni. Lagu ni atas usaha sahabat saya daripada Singapura. Dia buatkan lagu ni, dia nak saya nyanyikan lagu ni. Nama lagu ni Fastabiqul Khairat. Berlumbalah kamu untuk akhirat. Masya-Allah, bekerja-kerja kamu untuk akhirat. Jadi saya suka sangat lagu ni. Hari ni saya nak nyanyikan untuk tuan-tuan. Sama-sama kita hayati lagu ni Fastabiqul Khairat. Sahabat, majal kian mendekat, mencari jalan pulang. Masa pemu keinsafan, laksanakan sebelum terlewat. Dunia hanya persinggahan, yakin cukupkah bekalan untuk tuju ke destinasi yang kekal abadi. Kalimah mubah mutiara, bangkit segera wahai sahabat. Fastabiqul khairat, berlomba segera di mana jua kita berada. Fastabiqul khairat, demi kebaikan sesama insan kita pulang ke sana. Kalimah mubah mutiara, bangkit segera wahai sahabat. Fastabiqul khairat, berlomba segera di mana jua kita berada. Fastabiqul khairat, demi kebaikan sesama insan kita pulang. Fastabiqul khairat, berlomba segera di mana jua kita berada. Fastabiqul khairat, demi kebaikan sesama insan kita pulang ke sana. Okey lah lagu dia. Ustaz Akhil Hai,
Dia tak sihat, geram. Anda jadi geram Ustaz. Geram. Anda jadi geram Ustaz. Allah Ni. uji. Legenda. Kita menyanyi lah. Alhamdulillah. Seterusnya daripada kami, Best. nada warisan Subhanallah, Langkawi. Allahu Akbar. Sebuah lagu yang beridentitikan Pulau Langkawi, mengisahkan seorang Sri Kandi ataupun wanita yang suci yang telah mati dibunuh. Legenda Masuri, insyaAllah. Nama merangkak di sebalik awan, gunung pantai cahayanya berseri, gembira suka petani nelayan menyambut lahir puteri Masuri. Ibu ayah setianya menimang, penuh kasih segalanya sayang, elok rupa baiknya perkerti, sampailah jodoh makanya bersuami. Sudah suratan datangnya fitnah, Masuri dikata berangkara, dengan penyair batu bahara, lalu disulatannya pesara, tanah gersang padi nan sambang, penghuni serata dirundung malam, sepi seluruh lama berabad, Langkawi di mama sumpahan keramat, purnama merangkak di sebalik awan, gunung pantai cahayanya berseri, gembira suka petani nelayan menyambut lahir puteri Masuri. Sudah suratan datangnya fitnah, Langkawi dikata berangkara, dengan penyair batu bahara, lalu disulatannya pesara, tanah gersang padi nan sambang, penghuni serata dirundung malam, sepi seluruh lama berabad, Langkawi di mama sumpahan keramat, purnama
langkah di sebalik awan. Gunung pantai cahayanya berseri, gembira suka petani nelayan menyambut lahir puteri Masuri. Gembira suka petani nelayan menyambut lahir puteri Masuri. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya serahkan kepada yang bagian salah. Ustaz, geram. Geram. Lepaskan geram. Lepaskan geram, Ustaz. Bagi demam, bagi kebah. Anda takut tumbang Jadi Boleh kot? saya nak ajak apa legenda bersama dengan crowd semua kita buat apa nama? Kita zikir Hasbi Rabbi. Boleh Hasbi Rabbi? Boleh. Tapi kita dengan alunan irama dah. Boleh ya? Kita ambil slow ni, kita buat laju sikit. Boleh Ambil key lah key. InsyaAllah. Okey, sama-sama Hasbi Rabbi Hasbi Rabbi Boleh? Kalau abang punya kidu, saya kena buat Hasbi bawah tu. Try lagi bang. Hasbi Rabbi. Tolong sambut je. Jalla ma fi qalbi cantik ala Muhammad sallallahu haqqul InsyaAllah. Sama-sama paksi lagi sekali. Kita gegarkan sama-sama. Hasbi Rabbi. Paksi. Ma fi qalbi. على محمد صلى الله لا إله. Okay, sama-sama Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله ما شاء الله. Terima kasih. Tepukan untuk legenda, insya-Allah. Dan antum semua. Dia ada satu lagu yang sedang viral sekarang ni. Kalau nak nyanyi lagu ni, mungkin yang di bawah boleh sambut. Dia kata apa? Saya nak nyanyi macam Ustaz Ijam malam ni memang tak boleh lah. Gua tak boleh challenge. Gua cemperut. Tapi dia kata lagu ni begini lah. Kemarilah. Ini Pak Si dok panggil ni. Kemarilah, singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia, mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan begitu dingin jika tak ada tempatmu kembali. Bawa lukamu biar aku obati, tidakkah letih. Oh, orang Pak Si ni hebat-hebat. Oh, bagi apa pun dia bersambung. Cuba ambil lagu ni pula, boleh tak? Nak tengok. Da di da di da di da di da di da la da 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 di di da na 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 tombo ati iku limo perkarane kapen pisan maca Quran lan maknane. Boleh? Damai Kedah bawa lagu Jawa tu. Kan? Abang boleh abang lagu ni? Lagu Tombok Hati. Boleh? Cuba. Saya ikut key abang. Tu dia. Boleh. Tombok hati iku limo perkarane kapen pisan maca Quran lan manane kapen pindo salat wengi lakonono kapen telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu tenging kang luwe kaping limo zikir wengi kang suwe
salah sawijine sapa bisa ngelakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani tombo ati. Ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran paham maknanya. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa boleh menjalani, mudah-mudahan Allah Ta'ala mencukupi. Itu dia lagu tambah. Macam juara lagu. Lagu ini adalah lagu yang dipopularkan daripada Wali Songo sebenarnya. Menceritakan pasal obat hati. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran paham maknanya. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa boleh menjalani, mudah-mudahan Allah Ta'ala mencukupi. Ini sampai subuh ni bang, tak habis. Terima kasih legenda warisan, Masya Allah. Sorry lah guys, kita main, kita jamming macam ni ya kan. Tapi sebenarnya saya dalam keadaan macam ni because saya teringat sebuah lagu. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Sakit-sakit ni tuan-tuan, siapa pun sakit, sebenarnya mengajar kita untuk lebih hadir hati kepada Allah SWT. Dulu saya main belah-belah Kedah ni Ustaz, kan, jarang sakit lah. Kita 25 tahun Ustaz, 30 tahun kan. Tapi bila dah makin berumur, tapi tu Ustaz steady. Subhanallah, orang pergi umrah lalu ni hebat kan. Tapi itulah, bagi saya, tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahimakumullah, kadang-kadang saya teringat apa kata para falsafah ni jugalah dalam Islam. Kita kata Ibnu Jauzi, ada juga petikan dari sahabat-sahabat yang menyatakan bahawa kita ni kadang-kadang bila kita tak dapat mendengar alunan sebenarnya muzik ni tuan-tuan puan, semuanya daripada alam juga, tapi telah pun dimodernkan macam ni. Cuma macam mana cara kita nak bawa dia. Dia jadi pisau, macam pisau, boleh jadi memotong buah, boleh jadi juga untuk mencederakan kita. Jadi pandai-pandai kita pilih. Alhamdulillah saya dengar Ustaz Abdullah Khairi selalu buat program-program untuk
merilekkan minda kita untuk kita santai-santai. Bukan niat kita untuk kata orang apa. Tapi sebagai manusia saya yakin siapa yang tak ada radio di rumah, dalam kereta, semua suka dengar muzik. Tapi memilih hiburan yang akhirnya menimbulkan halawatul iman. Itu penting ya. Mudah-mudahan insya-Allah. Allah. Ustaz, kita ada lebih kurang 20 minit lagi insya-Allah. Kita akan habis pukul 11 habis. Sebab esok kerja. Kerja tak? Esok kerja. Kerja. Ya, besok saya pergi ke Terengganu. Terengganu. Tak satu lagu ya? Ya, satu lagu insya-Allah. Sempoi Ustaz. Memang Bagi Ustaz. datang aku nak menyanyi insya-Allah. Fadal. Okey, ini lagu maut ni insya-Allah. Kalau salah dengar mati. Kalau betul-betul dengar lagu ni insya-Allah Allah bagi peluang hidup baginya insya-Allah. Okey, sama-sama kita hayati lagu ni, Tika dan Saat Ini insya-Allah. Ya. Berminat. Tunggu lagu ni. Daripada tunggu lagu tu. Baru tunggu. Jika begini mencari-cari sebuah cinta hilang saat begini dan nanti-nanti terbang melayang. Bertanya-tanya iman di dada, mengapa layu jua? Bertanya-tanya di ujung waktu dosa yang lalu. Ku harap keampunan walau hanya ku mendagam nikmat Tuhan bersama rindu pengharapan. Saat ini ku insafi aku kembali, aku berjanji menjaga hati dan coba terus di jalanmu. Walau pedih mencalar, ku coba sedayaku. Dengan rahmatmu ku tetap bahagia. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau hidupkanlah kami dengan iman, dan Kau matikanlah kami dalam iman. Kau bangkitkanlah kami di akhirat bersama orang-orang yang beriman, dan Kau masukkanlah kami ke syurga-Mu dengan iman. Ku harap keampunan walau hanya ku mendagam nikmat Tuhan bersama rindu pengharapan. Saat ini ku insafi aku kembali, aku berjanji menjaga hati dan coba terus di jalanmu. Walau pedih mencalar, ku coba sedayaku. Dengan rahmatmu ku tetap bahagia. Jika begini engkau di sisi,
Ku tak terasa sepi saat begini. Ku padu janji cinta yang satu, tak lagi sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih. Rasa duk juara lagu. Aduh. Rasa duk juara lagu. Tak boleh. Ustaz. Dulu ni Ustaz ada satu azan tau. Ustaz suruh buat azan Mekah kan. Ustaz ulang balik Ustaz. Seronok nak dengar orang lagi. Azan tu kan. Kalau azan panjang tu panjang. Azan panjang. Ini kat mana? Mekah ke? Madinah ke Mekah ni? Betul lah. Ya Allah. Sedap dah tu. Dia saya sebenarnya betul bila azan ni dari kecil memang minat. Tapi di Mekah ni dia pasal dia apa lembah. Agaknya mungkin bunyi dia pun jadi macam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau di Mekah. Kalau di Madinah dia mendatar. Madinah ni mendatar ni dia jadi macam, tapi dia halus. Tak tahu lah aku boleh buat tak boleh buat demam-demam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dari Madinah dia halus sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Madinah dia macam tu lah. Jadi seorang apa perut kan ni hidung ni. Dia memang itu kalau hidung panjang semua sedap Itu. tu. Tanya Ijam, Ustaz Ijam tahu lah. Dia guru vokal. Kemudian ada bang lagi satu kat Malaysia, popular. Malaysia ni dia memujuk lah kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu memujuk. Jadi azan ni sebenarnya memang dia memujuk. Cara macam mana pun yang penting, dah azan lagu mana pun, tapi kalau iman tidak tembus ke dada dia tak bangun juga Ustaz. Ustaz, 5 minit Ya. bagi satu nasihat supaya berbekas dekat orang Lubuk Meriah, Lahad Ioi, Nyok Sebatang, kampung duk. 5 minit Ustaz, satu tazkirah supaya Minit, ya, terkesan malam ni untuk depa. Ya, saya duk teringat satu benda yang saya rasa saya nak share lah. Saya nak share tuan-tuan dan puan. Pertama, kita ni bukan orang pandai, orang alim, orang lebih hebat. Bukan bermakna kami di atas lebih hebat dari di bawah. Tapi saya nak mengingat diri saya, keluarga saya, warisan saya semua. Hari ni ramai orang bersolat. Tuan-tuan rata-rata PRNR bersolat. Tapi ramai yang tak jaga adab dalam solat. Betul. Bila tak jaga adab dalam solat, maka solat ini tidak menghasilkan suatu yang dikatakan suatu pencegah kepada kemungkaran tadi. Ya, jadi saya nak habaq tuan-tuan puan. Saya kadang-kadang duduk berjalan ni tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang, pertama jalan-jalan ada orang kata, ustaz ni tak tua-tua. Ada orang kata gitu, ada orang kata gitu. Kemudian jalan-jalan lagi, ada yang kata pula, ustaz dah banyak ubat ustaz, putih. Tapi tak apa ustaz, sempoi.
Kemudian ada yang kata, ini tuan-tuan perempuan kena rasa ni. Kemudian dia kata, dulu orang panggil kita abang, sekarang orang panggil kita apa? Kadang-kadang panggil uncle, kan? Uncle sedap sikit, mahal pakcik lah. Pakcik lah, kan? Dah makin berumur, tuan-tuan. Gigi dah gugur, mata dah kabur, pipi dah kendor, uban makin terabuk, makan pun bubuk, jalan pun jatuh tersungkuk. Yang menunggu lubang, itu dia. Kan? Tak tahu dulu kemudian yang kita ni, tuan-tuan. Tapi yang paling penting, fastabiqul khairat, ya, segera buat benda baik. Soal syurga neraka ini ketentuan Allah. Panduan dah dibagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya suka pegang begini. Daripada sibuk kita letak neraka dan syurga, cuba kita letak pada suratul Fatihah. Apabila sampai pada kalimah ihdinas siratal mustaqim, mengapa dalam suratul Fatihah dia minta jalan yang lurus? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahmatullah, bila kita minta jalan yang lurus, bila Allah makbulkan doa kita 17 kali dalam solat, dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, makna minta kekal di jalan yang lurus. Tuan-tuan, puan, orang yang duduk jalan yang lurus adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maknanya apa? Itulah jalan-jalan orang yang menuju ke jalan jannah, ke dalam syurga Allah. Sebab itu tak perlu kita menerakakan orang, tak perlu kita sibuk untuk menceritakan, ya syurga betul, ada cerita dalam Quran semua, tak ada masalah. Cuma bagi saya, doa Al-Fatihah itu minta duduk jalan yang lurus ini. Confirm tuan-tuan perempuan muslim, sebab kalau kita dah Allah tetapkan jalan yang lurus di atas dunia, insya-Allah mati kita husnul khatimah. Tapi disebabkan kita melihat kehebatan syurga, melihat kegerunan neraka, betul, tidak nafikan. Kita lupa bahawa kita ni duduk di mana sebenarnya. Sebab itu kita minta rahmat Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Insya-Allah putus nyawa kita, tuan-tuan puan, kita duduk atas ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan insya-Allah biiznillah kita dah duduk di jalan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya, kalau kita cinta pada seseorang, mesti kita bagi lebih. Tuan-tuan, saya dok tengok kadang-kadang dah berapa tahun kita solat. Kadang-kadang saya bukan nak tengok solat orang, saya tengok solat saya sendiri. Tapi saya perhatikan ramai yang lagi tak buat solat-solat sunat-sunat hay'ah ni. Walhal yang sunat ini menampung yang wajib, yang kekurangan-kekurangan. Tapi saya tengok ramai yang tak buat, tuan-tuan. Termasuk takbir, takbir nak turun untuk rukuk, Ustaz. Benda-benda simple, Ustaz. Orang tak ambil cakna soal ni. Yang kemungkinan besar kita di akhirat besok kita akan rasa, ya Allah, ruginya aku tak buat itu. Benda ni ada bonus kat situ, kita tak buat. Saya mengingat diri saya. Yang kemudian, tuan-tuan, berapa ramai hari ni, termasuk Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Ijam, semua duduk sembang. Bila duduk dalam masjid, kita bercerita pasal bagaimana orang semayang, bertahun-tahun dah semayang. Tapi bila semayang berjemaah, ramai yang baca kuat-kuat sampai mengganggu orang sebelah. Terlalu banyak. Rupa-rupanya dia semayang ni, tuan-tuan, tanya-tanya guru dia siapa, dia berguru dengan siapa. Sebab ada orang semayang jenis macam-macam bunyi pun ada. Dia kata macam ihdinas siratal mustaqim, kan, siratal Allah. Rupanya tanya, hang mengaji, belajar semayang dengan siapa? Dengan mana? Saya mengajar, saya belajar dengan guru silat. Belajar solat dengan guru silat bukan maksud saya tak boleh. Orang silat ni dia punya angin lain, tuan-tuan. Ada guru silat yang betul-betul ma'rifah, yang betul-betul mengajar solat yang terbaik. Tapi mengaji solat ni, sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi, tengok cara aku bersolat. Jadi kena mengaji dengan orang yang betul. Sebab itu tak boleh, tuan-tuan puan, macam nak betulkan makharijul huruf kita sekalipun, jangan sampai mengganggu orang sebelah. Okey? Kemudian, tuan-tuan puan, ada yang tahiyatul akhir.
Berapa ramai yang jari kaki kawan sebelah dia empat, tuan-tuan perempuan. Sampai member rupanya kaki dia kaki sudah kena himpit dia. Kan? Sebab apa? Kita fikir khusyuk kita. Khusyuk kita, Nabi khusyuk, tapi Nabi mempercepatkan solat bila dengar ada orang batuk, ada orang sakit. Nabi khusyuk tapi tidak memutuskan dengan dunia. Ada orang yang khusyuk sampai tak kisahlah jari kaki hang aku kepit ke lantak pi ya. Nabi khusyuk dalam keadaan dengar suara rengekan budak-budak, Nabi mempercepatkan bacaan dan sebagainya. Jadi ini kita jadi panduan kita, tuan-tuan. Kemudian kalau boleh berwangi-wangianlah pergi ke rumah Allah ini. Kan? Biar berwangi-wangian, kita baju kita pakailah atar apa semua. Dekat paksi ni ada macam-macam, tuan-tuan kan. Lepas tu bila solat mata kena tunduk. Jangan ikut-ikut orang. Kat Mekah tu lain cerita, tuan-tuan. Dan kita dekat paksi ni, kita dekat Malaysia ni, mata kena tunduk, bukan melangak ke atas. Kemudian tu semuanya tanda adab dan sopan kita. Itu saya mengingat diri saya. Jadi muslimin rahmatullah, sebagai kata penutup saya rasa sedikit sebanyaklah saya rasa benda ni penting untuk saya kongsi. Di akhir-akhir ini kita ada krisis spiritual. Ustaz, saya dah semayang Ustaz. Ustaz, saya dah beramal. Tapi kadang-kadang Allah uji kita. Ada tak macam tu? Kan? Kita dah semayang, kita dah puasa, kita dah syahadah elok-elok, kita dah jaga semua, kita dah zakat keluar bagus-bagus. Haji dah bukan haji lagi, tapi haji akil. 5 kali haji dah pergi, contoh. Kan? Tapi Ustaz, saya still rasa something wrong. Tuan-tuan, sebenarnya bila kita rasa kosong ni, kita hilang makna. Ada perkara yang kadang-kadang Allah jentik kita. Sebab itu saya nak ingatkan supaya kalau orang yang beragama pun masih diuji, bagaimana kita yang tak semayang, yang tak hampir dengan Allah, tak rapat dengan Allah. Yang ni yang banyak kes bunuh diri sekarang, tuan-tuan dan puan. Saya generasi Gen X. Anak-anak kita ni, anak-anak ni, ini Alpha. Ini Alpha. Mereka ni memimpin dunia dalam keadaan AI, tuan-tuan dan puan. Tahu AI? Sekarang kita berhadapan dengan suasana tu. So sekarang, kalau tak ada iman, kalau tak ada fundamental yang kokoh dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, ulama, lama-lama kita akan ditipu oleh AI, tuan-tuan dan puan. Sebab itu penting ulama-ulama hari ini mendominasi AI ni supaya dia tidak keluar daripada manhaj yang betul. Kan? Supaya dia tidak lari daripada manhaj yang betul. Kena peringat. Baik. Kalau anda rasa misal kata kekosongan, tuan-tuan, ingat, la tahzan innallaha ma'ana. Berapa kali dah kita kadang-kadang suami bergaduh dengan isteri, isteri bergaduh dengan suami. Tapi akhirnya mengadu pada siapa? Kita mengadu pada Allah. Selesai masalah. Dengan anak-anak, anak isap dadah, anak pakai baju dedah-dedah, anak merempit. Ku dikejar polis, bila motorku sampai di Seleko, enggan dilokap, enggan disuruh, ketuk ketampi sampai subuh. Aku bukan mak rempit yang tewas, boleh ditangkap bila aku terbabas. Aku merempit, ini hobi saja, macam kumpul stem juga. Tiada polis yang dapat potong hebatnya kapcaiku, gila punya laju. Tiada kereta polis menghimpit, ku dapat menyelit, rela ku rempit. Itu time okey. Time accident, waduh, aku yang kehilangan kaki dan juga tangan, terlibat dalam kemalangan. Mak bapakku dah pesan bawa motor pelan-pelan, tapi aku bawa macam setan. Memang aku ni mak rempit, tak boleh pula sikit-sikit, kena pula laju-laju badan kaki aku. Ini contoh, tuan-tuan.
Siapa pun anda, mak rempit, mak rock, mak rap, mak apa zula, kita dah lalui zaman ini. Kalau kita masih ada krisis, ingat bahawa ada duri sebelum mawar, ada malam sebelum fajar, ada pahit sebelum manis. Ingat tuan-tuan ya, fa inna ma'al usri yusra, innamal usri yusra. Pegang ayat ni, pergi mana-mana, tangkai besar kita, kok mana pun ujian Allah ni, kita pegang bahawa Allah sekalikan dengan kesusahan itu, disekalikan dengan kesenangan. Bukan selepas disekalikan, disertakan. Jadi bila kita diuji dari sudut ekonomi, diuji kesihatan, sentiasa ingat Allah sentiasa dampingkan aku dengan kebaikan. Tapi kita, kalau orang terjemah atau tafsir letak Quran tu, dia kata selepas kesusahan ada kesenangan. Tak apa-apa nak kena tuan-tuan. Kalau ikut tafsir lebih dalam, dia kata setiap kesusahan disertai dengan kesenangan dan kemudahan. Demi Islam. Baik, dan kata Jalaluddin Ar-Rumi, biarkan hatimu pecah. Mungkin ada yang pecah malam ni, hati dia ada problem. Kata Jalaluddin Ar-Rumi, seorang tokoh sufi, dia kata apa? Biarkan hatimu pecah. Kerana apa? Agar dia terbuka. Kerana Allah ada bersama dengan orang-orang yang sedang patah hati. Ini yang disebutkan bahawa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kalian berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kalian sekiranya kita balik kepada Allah. Dan berapa ramai nak balik kepada Allah, dan berapa ramai yang berpaling daripada Allah bila diuji. Walla'ayuzubillah, mudah-mudahan Allah kekalkan kita di atas ihdinas siratal mustaqim tadi. Dan kalau kamu mengambil air dalam baldi, kita ambil satu air dalam ni, lopak, ambil air. Tiba-tiba kita nak ambil air ni, nak bawa balik, nak pakai. Tapi kita pinjam air daripada paya dan daripada kolam. Kita ambil, tiba-tiba pecah tuan-tuan baldi kita ni. Bila pecah tuan-tuan, kita marah. Sebab apa? Baldi tu pecah, kita tak dapat pulang bawa ayak tersebut. Sebenarnya tuan-tuan, ayak tu kepunyaan yang bawah tadi, bukan kita punya. Tapi disebabkan egoistik kita, disebabkan kita ni kata, ni aku punya, ini aku punya, maka kita ambil kendi tadi yang berisi air, pecah, kita marah. Sedangkan mengapa perlu marah? Sebab air itu mengalir balik ke tempat asal dia. Ini falsafah yang kalau kita faham tuan-tuan, hilang egoistik kita, hilang ananiah kita, hilang sifat jubah keakuan kita. Baru kita pulang dalam keadaan kembali ke tempat asal, dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuan-tuan, amal ayat ni tuan-tuan, saya ambil daripada guru saya waktu saya sakit, waktu saya ni jiwa resah, saya kena anxiety teruk. Ustaz Ijam pun kena anxiety teruk, saya tahu pernah Ustaz anxiety teruk dulu kan. Tapi amalan yang kita buat, saya nak share tuan-tuan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amal tu insya-Allah 21 kali ba'da maghrib, ba'da subuh. Lepas subuh ke maghrib. Insya-Allah mudah-mudahan jiwa kita al-mutmainnah, tenang. Okey? Dan sebagai penutup, yang paling penting tuan-tuan dan puan, kita tahu kita di mana sekarang dan kita nak ke mana. Kita tahu kita di mana sekarang dan kita nak ke mana. InsyaAllah kita asal daripada roh. Roh Allah titik di alam roh. Dari alam roh pergi ke alam rahim ibu kita. Kita tak tahu tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang kita sembang-sembang, aku kena dia ni, tapi jumpa di mana ya? Kita tak tahu. Mungkin pernah jumpa di alam roh. Sebab akal tak sama. Alam roh pindah ke alam rahim ibu, alam janin. Alam rahim ibu masuk ke alam dunia. Sekarang kita berada di alam dunia. Alam dunia ni, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua tempat ujian je tuan-tuan.
Dulu kita tak tahu. Sebab itu ada orang kata lebih baik aku tak lahir ke dunia ni. Sebab apa? Ini tempat dikirim akal. Kita tahu mana sakit, mana yang tak sakit. Kita tahu mana sedih, mana yang gembira. Sebab kita rasa, ya Allah, kalau aku dilahirkan begini, buat apa hang hantar aku kat dunia? Dia akan fikir lagu tu. Sebab apa? Akal diberi bersama. Tapi itulah skrip dari Allah yang cukup sempurna. Sampailah ke dunia, tuan-tuan. Lepas dunia ni kita ke mana? Di alam barzakh. Di alam barzakh, maka ketika itu kita akan disoal dan kemudian pergi ke alam satu lagi. Tapi persoalannya, kita berada di sekarang ini. So nak syukur waktu sekarang, bukan dah mati ataupun di alam sebelum ini. Sekarang ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku tambah nikmat. Kalau kamu kufur, azab aku amatlah pedih. Tuan-tuan dan puan, banyak sangat kesyukuran yang kalian dah buat. Kalian bersyukur dalam hati, tak ucap pun. Sampai sekarang Allah bina keluarga yang bahagia, yang boleh meruntun bersama pergi solat berjemaah, boleh datang ke paksi. Ini bentuk kesyukuran yang terus menerus kita akan lakukan. Dan mudah-mudahan dengan kesyukuran ini Allah akan tambah nikmat bagi kita semua. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam, ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Depan kita ni ada 1, 2, 3, 4 skuter yang nak bagi kat tuan-tuan. Mana tong kita cabut ada nombor telefon, kita bagi tahu. Nanti esok kita telefon orang tu suruh mai ambil. Senang saja. Mai. Mana kotak? Okey Ustaz, ada ke saya Ustaz? Senang cerita. Mai ni. Ustaz. Kotak Sini. Okay. Masya Ustaz Allah. Ijam ambil 2, Ustaz Akhir 2. Ayah baca terus. Lagi nanti kita kontak. Okey. Hadiah pertama jatuh kepada Najwa Najla Zamri. Kroni. Ambil terus. Siapa yang beli buku? Okey, yang ni. Yang tu, yang ni nama. Okey. Dapat kepada Yoshi. Nanti kita kontak. Yang tu. Okey, Ustaz. 2. Ambil dah. Okey, nah. Okey, yang ni, perempuan punya. So, merah. Merah jatuh kepada Muhammad Amar Suhaili. Tadi kita kontak. Mana ada ni, ada? Mana Muhammad? Saya ambil. Yang tu. Jatuh pada Muhammad Fauzi. Langsung terus ambil balik. Tu, belah. Tu. Belah. Ambil. Satu lagi Muhammad Fauzi. Ada tu? Muhammad Fauzi 012-616-1203. Nanti kita kontak. Okey, orang boleh. Tenang cerita. Ustaz Jam, sila. Okey, insyaAllah. Okey, lagu terakhir. Satu lagu yang sentiasa saya nyanyi lagu ni untuk ingatkan diri saya bahawasanya dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Sama-sama kita hayati lagu ni, insyaAllah. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, kerana semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, kerana semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya.
Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nabi bersabda, "Ad-dunya wazratul akhirah." Jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk kebahagiaan kita di akhirat. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ferrari sementara, Lamborghini sementara, BMW sementara, Mercedes sementara, rumah banglo sementara, rumah kampung pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Masya-Allah. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua akan pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada membawa arti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Syan saja. Masya Allah. Bukan untuk Ijam Medicine. Bangun. Kita Allahu tutup Akbar. dengan selawat. Masya Allah. Okey, last. Okey, insyaAllah tuan-tuan dan puan, kita berada di penghujung persembahan kita pada malam ini. Sekali lagi kami daripada Nada Warisan Langkawi ingin merakamkan ucapan terima kasih dan ingin memohon ampun dan maaf sepanjang kami berada membuat persembahan pada malam ini. Okey, sekali lagi terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada pengunjung-pengunjung, penonton dan juga para tetamu kita malam ni. InsyaAllah malam ni sama-sama diakhiri majlis kita dengan kita berselawat. Mudah-mudahan majlis kita ni mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan insyaAllah. Sallu ala Nabi Muhammad. Okey, insyaAllah kita akan berselawat dengan selawat Tafrijiyah. Okey. Sama-sama insyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina
سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغوائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغوائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام به وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Terima kasih semua. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Ustaz Akhil Hai. Terima kasih Ustaz Ijam. Dan kumpulan Abang Malah Rida. Semua terima kasih. Semua terima kasih. Assalamualaikum pada Terima kasih DJ. sekali insya-Allah. Satu tepukan buat ke semua panel lainnya juga daripada Langkawi turut menghiburkan kita insya-Allah baskers kita. Dan terima kasih tidak terhingga kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir malam ni. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang baik. Mudah-mudahan kita akan sama-sama bersama hingga ke akhir hayat insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang menjayakan program kita. Seluruh tenaga kerja Kasat 5.0. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki, ditunaikan segala hajat, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir bersama, daripada semua peserta-peserta yang terlibat, tahniah dan syabas. Dan kepada semua yang hadir, mudah-mudahan tuan-tuan boleh sama-sama kita membeli belah di luar sana. Kalau ada lagi produk-produk yang terdapat di luar sana, bolehlah kita sama-sama bantu rakan-rakan niaga insya-Allah. Kalau ada salah dan silap, mohon ampun dan maaf. Kalau ada keris di pinggang, jangan kita meninggi diri. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Salam hormat, salam sayang buat semua. Kasat 5.0 melabuhkan tirai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.